الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey. Terima kasih kepada pendengar-pendengar dan subscriber Abel Seram Channel. Abel doakan kita semua ni dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki lah. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi dengar cerita-cerita daripada Abel lah. Okey, malam ni Abel nak cerita kisah seram pekerja kilang Abang Lee. Ingat tak Abang Lee yang Abel cerita sebelum ni, kisah seram pekerja kilang di Johor. Ni kisah kedua dia, kira sambungan kedua lah, episod kedua, dan yang ni lebih seram lagi. Pengalaman kedua ni berlaku pada tahun 1996. Selepas habis projek kerja di Singapura pada tahun 1996, iaitu awal tahun 1997, Abang Lee ni dia dapat tawaran kerja di kilang kain. Kilang kain ni terletak di daerah Tampoi, Johor. Jarak rumah sewa Abang Lee dengan kawasan Tampoi ni hanya 45 minit lah kalau naik kereta, ataupun kalau naik motor jalan tak sibuk. Kalau jalan tak sibuk 45 minit. Beliau hanya menunggang motor Yamaha SS2, dan ulang-alik lah beliau daripada hari pertama dia kerja sampailah bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Sedar tak sedar dah 2 tahun dah Abang Lee ni dia bekerja di kilang tersebut. Jawatan Abang Lee adalah technician. Beliau ada beberapa orang kawan lah. Okey, nama kawan dia adalah Wilson dan supervisor bernama Mr. Lai. Kerja mereka ni tak kira masa, sebab kilang ni pun beroperasi 24 jam non-stop, 7 hari seminggu, 360 hari setahun kilang ni beroperasi. Jadi orang panggil masa kerja tu tak tentulah. Dalam 2 minggu kerja barulah HR akan tukarkan shift giliran mereka. Ada yang kerja pagi dan ada yang kerja malam. Tim Abang Lee ni biasanya normal hours. Kerja dia depend, tengok kalau ada mesin problem barulah ada kerja lebih masa, adalah kerja waktu malam. Kadang-kala Abang Lee ni tengah-tengah malam pukul 1 pagi baru balik rumah. Jika dia tak siap untuk repair mesin pada tengah malam tu, dia akan sambung pagi esok lah. Dia kena balik rumah dulu, berehat dulu, cukupkan tidur, barulah datang keesokan pagi untuk repair mesin tersebut. Abang Lee kata dia masih ingat lagi ada seorang klien daripada Indonesia ni yang datang ke kilang tersebut untuk pasang blanket roller. Blanket roller ni untuk operasi mesin kain. Dia panjang lagi Abang Lee tulis ni, tapi abang pendekkan lah. Jadi satu malam ni, nak start cerita seram ni. Satu malam ni Abang Lee ditugaskan untuk pantau mesin tersebut secara berseorangan, lepas pada habis office hour. Dan dia ni lah, dia nak balik ke rumah dah. Masa tu dekat-dekat dengan pukul 1 pagi, Abang Lee ni dia stopkan mesin tersebut sebab dia nak pulang ke rumah. Nak pulang ke rumah kena berhentikan mesin lah. Abang Lee ni bersiap-siap lah, pergilah ke tempat parking motor. Seingat dia malam tu adalah malam Jumaat, cuma dia tak ingat spesifik tarikh. Malam Jumaat hujan renyai-renyai. Kan biasa kalau hujan renyai-renyai tambah-tambah malam Jumaat ni mesti berlaku cerita-cerita seram kan. Bila sampai dekat parking motor, Abang Lee ni dia panaskan enjin dan dia keluar daripada gate kilang ni. Sebelum keluar daripada gate kilang ni, dia kena swab kat pekerja dia lah. Malam tu Abang Lee ni dia lalu jalan shortcut ataupun jalan pintas. Dia keluar ikut Taman Perumahan Tampoi tu, dia terus ke jalan besar ke Taman Perling. Dia U-turn ke jalan utama menghala ke Skudai. Malam tu betul-betul sunyi, kenderaan ada tapi tak banyak sangat lalu lalang di sekitar kawasan tersebut. Jadi Abang Lee ni dia membelah
ke Pakatan Malam dengan motor beliau ni lah sebagai peneman. Dia rasa mengantuk juga pada malam tu, tapi demi untuk mencari sesuap rezeki, dia pertahankan juga mata dia ni dan dia gagahi untuk sampai ke rumah. Habis dia lalu jalan besar ni, Abang Lee ni dia belok ke arah Jalan Skudai menghala ke Taman University. Dia kata dekat situ banyak taman perumahan. Jarak daripada taman perumahan berhampiran UTM ni tak jauh dah. Kira-kira 10 minit lagi dia akan sampai di rumah beliau. Tengah sedap layang corner ni, tiba-tiba daripada kejauhan dia terlihat ada orang ramai berkumpul di tepi jalan. Kira-kira 4 hingga 5 biji kereta ni berhenti di bahu jalan. Apa pula ni, dia kata ada roadblock ke kat depan tu. Okey, jadi masa ni Abang Lee ni dia slowkan motor dia dan dia menghampiri orang yang berkerumun ramai-ramai tu sambil dia sibuk duk tanya kepada salah seorang daripada mereka lah. Bang, ada apa kat depan tu? Ramai orang tu, dia kata. Ada roadblock ke? Ada accident ke? Jadi salah seorang dekat situ bagi tahu dia, oh bang, kat depan tu ada accident. Kereta accident dengan lori. Lori tiba-tiba keluar daripada simpang, menyebabkan satu kereta ni dia terkejut dan kereta ni terbabas, langgar divider kat depan tu dan terjunam masuk ke dalam cerun tu bang. Kata lelaki tu lah. Lelaki ni juga kata 2 mayat dalam kereta ni belum dikeluarkan lagi. Yang maknanya dia masa tu baru fresh lah accident ni. Mungkin ambulan, bomba ni tak sampai lagi sebab mayat tu masih ada dalam kereta. Jadi fikir punya fikir, Abang Lee kata mesti masa accident ni time aku keluar daripada kilang kot. Dia kata dalam 30 minit lepas ke accident ni, dia kata macam tu lah. Jadi Abang Lee ni dia tak sanggup nak lihat dan tak sanggup nak turun daripada motor. Perlahan-lahan dia bergerak daripada tempat kejadian, terus pecut motor dia nak balik ke rumah. Okey, masa sampai di rumah ni, Abang Lee ni dia terus parking motor dia dan dia cabut switch motor dia. Dia terus bagi salam dan masuk dalam rumah lah. Okey, masa ni bila masuk dalam rumah ni macam biasalah, dia buka baju dia, dia buka seluar kerja dia dan dia terus pergi ke bilik air. Dia mandi, dia bersihkan tubuh dia dan dia sarung pakaian kain pelekat semua dan dia terus rebahkan tubuh dia atas tilam lah. Okey, tidur punya tidur. Bangunlah pagi esoknya. Bangun pagi esok ni dia rasa tak larat lagi kot. Sebab dia kata masa ni dia telefon office dia. Dia call office dia. Dia bagi tahu yang dia nak masuk kerja pukul 11 pagi. Dia kata dalam pukul 11 pagi saya sampailah. Sebab semalam saya balik lambat. Pukul 1 lebih baru sampai rumah. Okey, jadi bos department dia faham. Dia kata tak apa, boleh. Kalau dia habis kerja lewat, bos department dia ni boleh ataupun bagi kelonggaran pada dia ni untuk balik tidur dan bila dah cukup rehat baru boleh masuk pada pukul 11 atau pada waktu tengah hari lah. Dia nak staff dia ni cukup tidur dan rehat sebab dia tahu kemungkinan keesokan ataupun pada hari seterusnya ni pekerja ni kena kerja sampai lewat malam lah kalau mesin rosak. Dalam pukul 10 pagi, Abang Lee ni dia dah siap dah pakai baju office semua dan dia bersiap untuk hantar anak dia ke rumah makcik dia lah. Abang Lee ni ada 2 orang anak dan anak-anak dia ni akan dihantar ke rumah pengasuh. Rumah pengasuh ni juga merupakan mak saudara dia lah yang berada di lorong belakang rumah Abang Lee. Okey, jadi dia start motor, dia bawa anak dia ni, 2 orang ni bawa anak dia pergi ke rumah makcik dia dan dia bagi salam dan dia pimpin anak dia masuk ke dalam rumah makcik dia lah. Okey, dia cakap dekat mak saudara dia ni, makcik dia ni, dia kata mungkin malam ni saya balik lewat sikit makcik. Jadi makcik jagalah macam biasalah, jagalah anak saya, dia cakap. Makcik dia pun kata okey Lali,
Tapi hati-hatilah bawa motor malam-malam, bahaya. Semalam ada orang accident, dia kata accident kereta. Kau tahu tak Li? Abang Li ni katalah ada semalam saya tengok ada orang accident, tapi saya tak turun lah daripada motor, saya turun balik rumah, dia kata. Okey, makcik dia kata tak apalah, dia kata hati-hati ya Li. Jadi Abang Li pun teruslah pecut motor dia pergi ke tempat kerja. Sampai di tempat kerja ni macam biasalah, Abang Li ni dia ambil troli dia dan dia tolak ke department QC lah. Di sana nanti dia akan sambung balik kerja semalam. Sampainya di tempat mesin yang semalam ni, dia tengok Mr. Lee dengan Wilson, kawan dia ni dah ada dah dekat situ tengah betulkan mesin test running. Jadi Mr. Lee dengan Wilson ni dia pesanlah kepada Abang Lee ni, dia kata mesin ni kami dah setting dah test run dah. Roller dia semua okey, blanket ni semua okey, dah cun dah, dia kata. Dia suruh Abang Lee jaga mesin tu lah, sebab dia orang punya kerja ni dah habis dah, nak pergi rehat dulu dan mungkin akan datang balik lah. Okey, Abang Lee pun teruskanlah kerja dia. Okey lah, ada lagi cerita ni, dia cerita pasal mesin lah, tapi abang pendekkan cerita Abang Lee ni. Ni nak start cerita yang sangat seram ni. Jadi siapa yang takut ada penyakit lemah jantung, darah tinggi, gout ke semua ni, janganlah dengar-dengar tengah-tengah malam ya. Kita pendekkan cerita. Dah siap dah Abang Lee ni buat kerja, dia balik lewat juga. Pada malam kedua ni dia balik lewat seperti waktu semalam, pukul 1 lebih baru dia bertolak balik daripada kilang kan. Okey, tengah Abang Lee sedap press motor, layankan enjin motor ni, nak panaskan enjin ni, tengah rem motor ni kan, tiba-tiba bahu beliau ditepuk daripada belakang. Rasa nak melompat. Abang Lee masa ni terkejut. Dia tengok ke belakang, rupanya pakcik jaga ni datang ketuk pula, datang tepuk bahu dia. Lee, balik lewat lagi lah malam ni. Lee, mu tak takut ke balik lewat-lewat malam gini? Tak ada hantu ke Lee? Jadi Abang Lee ni kata, tak adalah pakcik, mana ada hantu. Dia kata biasalah, nak cari rezeki untuk keluarga kena kerja lebih sikit. Dia kata macam tu lah. Jadi pakcik jaga ni dia nak tumpang motor Lee lah. Dia kata boleh tak hantar pakcik tu ke pintu gate depan tu, jauh juga nak berjalan. Jadi Lee kata tak apalah, naiklah. Pakcik jaga ni naiklah atas motor Lee ni dan geraklah motor tu pergi ke pagar depan. Bila pergi ke pagar depan ni, pakcik ni pun turun daripada motor dan Abang Lee ni minta izin lah. Dia kata okeylah pakcik, saya keluar dulu pakcik selamat bekerja pakcik. Jadi pakcik jaga tu angguk je lah. Abang Lee ni teruskanlah memecut motor Yamaha dia, laju membelah kepekatan malam. Masa ni dia seorang-seorang je atas motor, dia tengah layan lagu-lagu lah, duduk karaoke seorang-seorang atas motor ni, nak hiburkan hati. Sedar tak sedar, Abang Lee kata dalam kegelapan malam ni dia mula menghampiri jalan besar dan barulah nampak terang sikit cahaya, ada lampu jalan di tepi jalan lah. Abang Lee terus pecut motor dia dan masuk simpang ke Bandar Skudai. Masa ni dia terus pandu motor dia dengan berhati-hati, masuk simpang, keluar simpang, dan tak jauh daripada simpang kedua tu tiba-tiba rasa berdebar-debar, tak pernah rasa macam ni, seram sejuk secara tiba-tiba, meremang-remang bulu roma dia. Tak tahu kenapa, pelik perasaan dia. Dalam kepekatan malam yang sama-sama ada cahaya ni, dia nampak ada 3 sosok lelaki berada di tepi semak, tengah terhendak-hendak. Ketiga-tiga lelaki ni tengah pegang lampu suluh dan menyuluh sesuatu dalam semak, dalam lalang-lalang ni lah. Mereka bertiga ni membelakangi jalan. Tiga-tiga lelaki ni dia redah semak-semak samun dan lalang ni, duduk cari sesuatu, macam tengah serius sangat tengah cari sesuatu. Timbul rasa kasihan dalam hati Abang Lee lah. Perasaan seram ada lagi, dan perasaan kesihan pula bila tiba-tiba nampak ada 3 manusia di tepi jalan, macam mencari sesuatu benda
yang amat berharga. Abang Lee ni teruslah pusing motor dia, menghalakan lampu motor dia ni ke arah 3 orang lelaki ni lah. Yang anehnya kata Abang Lee, mereka tidak banyak bercakap dan terus duk cari barang dalam gelap ni lah. Dia dah suluh, takkan lelaki 3 orang ni tak nampak. Dia rasa macam ada sesuatu tak kena lah. Dia kata, mamak 3 orang ni aku dah suluh dah guna lampu motor aku, lagi terang lah kot, dia kata. Tapi ketiga-tiga orang ni macam tak menghargai pertolongan Abang Lee lah. Berani pula Abang Lee ni. Jadi Abang Lee tak puas hati, jadi dia bersuara lah. Dia kata, dah jumpa ke dik barang yang hilang tu? Barang apa yang adik-adik cari ni? Lama juga Abang Lee duduk kat situ, duduk tanya dengan, duduk suluh dengan motor dia ni, sampai enjin motor ni dia tak matikan. Dia nak suruh lampu motor ni terang. Penat, dia kata. Dengan penat balik kerjanya, dengan penat duk menyuluhnya, tiba-tiba orang yang dia nak bantu ni macam buat endah tak endah lah. Jadi dalam hati Abang Lee ni mengeluh lah, macam mengeluh lah kan. Dia niat berhenti nak tolong, ikhlas ni nak tolong. Walaupun Abang Lee tak kenal siapa mereka bertiga ni, tapi perasaan ikhlas nak tolong tu membuat-buat dalam hati dia. Jadi Abang Lee ni tak puas hati. Dia turun daripada motor dia ni, dia nak pergi tepuk belakang yang 3 orang ni kot. Sampai je betul-betul di belakang mamak 3 orang ni, Abang Lee ni dia cuik salah seorang daripada belakang. Dia cuik daripada belakang ni, tanya, dik, barang apa yang hilang ni? Duduk cari-cari macam benda penting ni. Dia kata, dah lewat dah ni dik, kalau tak jumpa carilah pagi esok. Esok-esok kan boleh cari lagi. Dia cakap macam tu lah. Dan dia kata, tak apalah, abang pun dah nak balik ni, dah lewat dah. Budak lelaki ni masih tak paling lagi kat dia, macam buat tak tahu je. Dia kata lagi, dia sambung lagi Abang Lee ni, dia kata, dik, esok pagi abang nak bangun awal, nak masuk kerja, abang balik dulu ya. Jadi masa Abang Lee kata nak balik dulu, salah seorang daripada budak lelaki ni, dia kata, kami nak cari benda ni bang. Dia kata, kami nak cari benda ni bang. Benda ni, Abang Lee kata macam tu, benda ni, lelaki yang kata tu, budak lelaki yang kata ni tiba-tiba berpaling kepada Abang Lee. Terkeluar daripada mulut Abang Lee ni bila budak ni berpaling, Allahu Akbar. Rasa bergetar lutut, rasa nafas dia berhenti. Masya Allah, dalam cahaya sama tu Abang Lee tengok muka budak ni penuh dengan darah. Dan kulit muka budak ni pucat sepucat-pucatnya. Sebelah daripada biji mata budak ni tersembur keluar, manakala sebelah lagi berlubang. Tak nampak apa-apa, berlubang sebelah lagi. Dalam bersahaja ni budak tu kata, kami cari yang ni bang, sambil tunjuk ke arah mata dia ni. Dia kata, sebiji lagi mata saya hilang dekat sini, saya kemalangan bang semalam. Abang tolong carikan mata saya bang. Sudah, Abang Lee kata masa ni dia tak cakap banyak lagi. Abang Lee masa ni dia lari ke motor dia ni, terus memecut laju lah. Dia terus mecut laju balik ke rumah. Masa ni dia pandang cermin sisi dia, nasib baik dia kata budak ni dah tak ada dah, dah tak nampak dah. Dia kata sah dah, dia dah terkena dah. Dia kata macam mana dia boleh tertipu dengan 3 orang ni lah. Maksud dia, kenapa dia tak perasan yang 3 orang yang dia nampak ni adalah lelaki masa kemalangan semalam. Kemalangan semalam rupanya 3 orang, bukan 2 orang kan. Barulah dia perasan tempat tersebut tempat kemalangan. Masa ni lah otak Abang Lee ni mula terfikir, rupa-rupanya yang 3 orang budak tadi adalah masa kemalangan semalam. Tanpa belengah lagi, dia terus pecut lagi motor dia sampailah ke rumah beliau. Memang sampai rumah ni dia rasa badan dia ni memang sejuk panas lah. Sejuk panas nak demam. Jadi dia tidur lah. Dia tidur, esok pagi dia bangun ni, dia rasa kepala dia berat sangat. Dia rasa kepala berat dan badan dia ni dah seram sejuk, dah demam dah dia. Jadi dia gagahi juga untuk bangun, dan kedua anak beliau ni dia hantar ke rumah makcik dia lah.
Masa Abang Lee sudah hantar anak dia di rumah makcik dia ni, dia nak balik ke rumah, dia ditegur oleh jiran dia yang seorang lah. Nama jiran dia ni Abang Farhan. Abang Farhan ni kerja di hospital Johor Bahru. Dia tegur Abang Lee dan Abang Lee kata, "Abang Farhan ada tak ubat Panadol?" Jadi Abang Farhan kata, "Ada, kejap Eli, nanti abang pergi ambil." Masa Abang Farhan nak masuk ke rumah nak ambil ubat Panadol ni, Abang Lee ni dia sempat cakap lagi dekat Abang Farhan ni. Dia kata, "Bang, boleh tak ambilkan sekali surat khabar yang semalam?" Sebab dia tahu Abang Farhan ni pelanggan utama surat khabar lah, zaman surat khabar lagi ni kan. Okey, jadi masa ni Abang Farhan ni dia bagilah surat khabar dengan ubat Panadol lah. Jadi Abang Lee ni dia tanyalah, "Berapa ni harga Panadol ni? Dia nak bayar lah." Abang Farhan kata, "Tak apalah Lee, abang bagi free je, abang bagi ikhlas je ubat Panadol ni." Dia kata, "Kenapa nak surat khabar ni?" Dia kata. Jadi Abang Lee pun ceritalah yang semalam dia kena usik dengan hantu yang 3 orang, yang salah seorang tu tak ada biji mata lah. Dia cerita dekat Abang Farhan. Jadi Abang Farhan pun terkejut lah. Dia terkejut, dia kata, macam mana macam ni Lee?" Dia kata, "Abang pun dah lewat ni, abang pergi kerja dulu, abang pergi siasat dulu." Dia kata, "Betul ke mayat ni ada yang tak ada biji mata?" Sebab dia kata mayat masa kemalangan ni pernah ada di hospital Johor Bahru lah, pernah masuk forensik dekat situ lah. Dia nak pergi risik-risik, nak tanya pekerja forensik, dan Abang Farhan pun terus pergi ke hospital tempat kerja dia lah. Abang Lee ni dia hantar saja anak dia di rumah pengasuh, tapi dia tak pergi kerja rupanya. Dia masuk balik ke rumah dia sebab dia demam. Dia makan ubat ni, bila dah makan ubat ni dia tertidur. Okey, Abang Lee ni dia tersedar bila dia dapat panggilan telefon. Bila dia angkat, rupanya yang telefon ni adalah Abang Farhan. Abang Farhan kata, "Lee, memang betul, salah seorang daripada mangsa kemalangan ni, biji mata dia hilang satu. Memang tak jumpa." Memang betul. Jadi meremang lagi bulu roma Abang Lee. Rupanya yang dia nampak hantu yang tak ada biji mata tu memang jelmaan mangsa kemalangan pada malam sebelum tu lah. Abang Farhan ni kata, kemarin yang kemalangan kereta tu, semua ketiga mereka ni meninggal, dan ada satu jenazah lagi belum ditutut oleh waris lah. Yang satu jenazah ni lah yang biji mata hilang. Jadi masa ni Abang Lee ni dia kata dia dah terkedu lah. Petang tu Abang Lee ni dia tunggulah Abang Farhan ni balik ke rumah. Dia nak mengajak Abang Farhan ni pergi ke balai, nak ceritakan dekat polis lah apa yang terjadi lah. Apa yang terjadi, nak cerita yang dia kena usik dengan hantu ni, dan hantu ni minta tolong dia carikan biji mata yang hilang. Bagus lah Abang Lee ni, yang betul serius. Jadi bila Abang Farhan balik, mereka berdua ni pergilah ke balai di Johor lah. Dia tak cerita balai mana, dan memang betul dekat balai polis ni ada kereta yang kemalangan tu lah. Kan biasa kalau kemalangan teruk, kemalangan maut ni, kereta yang terlibat dengan kemalangan maut ni akan polis pegang dulu lah. Dia cerita, Abang Lee cerita, tempat yang dia pergi ni adalah balai polis Kudai. Pegawai polis yang bertugas pada hari tu memanggil 2 orang polis yang lain yang di bawah jagaan dia supaya ikut serta pergi ke tempat kereta kemalangan ni lah yang polis simpan ni. Jadi mereka berlima ni berjalanlah menuju ke kereta tersebut. Terlihat masa ni sebuah kereta Iswara berwarna biru yang hancur teruk di bahagian enjin dan juga pintu. Kedua polis ni buka dan cari-carilah di celah kerusi penumpang, di bahagian depan dan belakang, suluh-suluh di tempat yang gelap, kok terjumpa biji mata ni lah. Sedang mereka leka memerhati dalam kereta ni, duk cari, duk geledah-geledah ni, tiba-tiba salah seorang daripada anggota polis ni dia jerit, dia menjerit seram. Polis seorang ni menjerit, dia cakap, tuan, ni tuan, saya dah jumpa dah benda ni terselit di bawah kursi kat belakang ni. Rupanya biji mata ni terpelanting kat sini, dia kata. Jadi masa ni Abang Lee kata degup jantung dia ni terasa kencang, duk-dak.
Dalam masa yang sama dia syukur, dia kata alhamdulillah jumpa juga mata ni. Begitu juga dengan Abang Farhan, nampak Abang Farhan ni tersenyum puas hatilah. Masa ni Abang Lee tengok polis tersebut mengambil biji mata tersebut dan masukkan dalam sampul surat, dalam plastik bersampul lah. Dan pegawai polis ni mengarahkan 2 orang anggota ni pergi ke SSA, hospital SHA, hospital besar lah kot ya. Mengarahkan 2 orang anggota dia ni pergi hantar biji mata ni ke bilik mayat SSA. Dan masa ni juga pegawai ni dia call waris dan dia bagi tahu biji mata ni telah dijumpai. Itulah cerita yang diceritakan oleh Abang Lee, cerita seram yang kedua yang berlaku kepada beliau ketika bekerja di kilang di Johor ni lah. Memang menarik betul cerita Abang Lee ni, seram sejuk Abang baca pun. Abang Lee kata, kenangan itu berlalu dan terus berlalu. Aku pun tak lama selepas peristiwa tersebut, 2 tahun selepas peristiwa itu, aku balik ke Melaka dan pindah ke sana tahun 1999 dalam kenangan Al-Fatihah buat arwah dan sahabat-sahabatnya. Semoga dipermudahkan urusan dan dipermudahkan supaya ruhnya dicucuri rahmat. Hanya itu yang dapat ku bantu. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Abang Lee dan juga pendengar-pendengar dan subscriber Abis Seram Channel lah. Sekian, terima kasih.